Jom kita bedah bab 6. Tajuknya ialah, cari perhatian dengan apa cara sekalipun. Caught attention at all costs. Dalam dunia kuasa, apa yang tidak nampak itu dianggap tidak wujud. Jadi, anda kena pastikan semua mata tertuju pada anda. Berikut adalah butiran penuh bab ini dalam bahasa yang paling mudah faham. 1. Idea utama, penampilan adalah segalanya. Segala-galanya di dunia ini dinilai berdasarkan apa yang orang nampak. Kalau anda tenggelam dalam orang ramai, anda tidak ada kuasa. Anda kena jadi magnet yang menarik perhatian orang supaya anda nampak lebih besar, lebih hebat dan lebih penting daripada orang lain. Jangan jadi biasa. Jangan biarkan diri anda jadi suam kuku atau pemalu. Biar nama busuk, jangan tak ada nama. Perhatian, tak kira baik atau buruk, adalah lebih baik daripada dilupakan terus. 2. Bahagian I, cipta sensasi dan skandal. Cara terpantas untuk tarik perhatian adalah dengan buat sesuatu yang mengejutkan atau luar biasa. Kisah sejarah P.T. Barnum, Raja Sarkas. Barnum pakar dalam bab goreng cerita. Dia akan buat apa saja supaya orang bercakap tentang dia. Pernah sekali, dia diancam oleh pesaing. Apa dia buat? Dia hantar surat layang kepada surat khabar, kutuk diri dia sendiri. Kenapa? Sebab dia nak nama dia sentiasa ada dalam berita. Bila orang bercakap pasal dia, walaupun benda buruk, jualan tiket sarkas dia melambung naik. Strategi, jangan takut dengan kontroversi. Kadang-kadang, serangan daripada musuh sebenarnya menolong anda jadi lebih terkenal. Sekali anda dah dapat perhatian, baru anda cuci balik imej anda dengan prestasi yang bagus. 3. Bahagian 2, cipta udara misteri. Kalau anda dah terkenal, jangan bagi orang faham sangat tentang anda. Gunakan misteri untuk ikat perhatian mereka. Kenapa misteri power? Sifat manusia memang suka benda yang mereka tak faham. Bila anda jadi misteri, orang akan cuba teka apa langkah anda seterusnya. Ini membuatkan anda nampak lebih berwibawa. Contoh seniman, Pablo Picasso. Picasso sengaja buat benda yang pelik dan susah difahami. Bila orang tanya kenapa dia lukis macam tu, dia bagi jawapan yang samar-samar. Kesannya, orang makin gila nak tahu tentang dia dan nilai lukisan dia jadi makin mahal sebab ada aura misteri. Taktik, anda tak perlu buat benda besar pun. Cukup dengan diam tiba-tiba atau buat sesuatu yang di luar jangkaan bos atau kawan anda. Mereka akan mula perhatikan anda dengan lebih teliti. 4. Gambar, pusat perhatian, the limelight. Bayangkan atas pentas gelap hanya ada satu lampu suluh, spotlight. Lampu itu hanya muat untuk seorang sahaja. Tugas anda adalah tolak orang lain ke tepi dan pastikan lampu itu kena pada anda. Buat gerakan yang besar, lucu atau sikit gila supaya orang tak boleh alih pandangan daripada anda. 5. Nasihat pakar Baltasar Gracian. Seorang ahli falsafah lama berpesan, jadilah sesuatu yang mencolok dan nampak. Benda yang tak nampak itu seolah-olah tak wujud. Cahaya adalah benda pertama yang buat dunia ini nampak indah. Jadi, pastikan anda bercahaya paling kuat dalam bilik tersebut. 6. Amaran, bila perhatian boleh makan diri. Jangan nampak terdesak. Kalau anda buat gaya lapar perhatian secara keterlaluan, orang akan nampak anda murah atau rendah diri. Tahu bila nak low profile. Bila anda sudah ada di puncak, kadang-kadang anda kena low profile sekejap supaya orang rindu atau tertanya-tanya ke mana anda pergi. Tapi jangan lama sangat, nanti orang lupa. Jangan atas situan, ingat bab 1. Jangan cari perhatian lebih daripada bos anda. Cari perhatian dalam kalangan kawan-kawan atau musuh. Tapi jangan buat bos anda nampak tenggelam. Kesimpulan bab 6, jangan jadi orang yang invisible. Biar orang puji, biar orang benci, janji orang tahu siapa anda. Sekali anda pegang perhatian orang, anda sebenarnya sudah pegang sebahagian daripada kuasa mereka.